Aku baru tahu yang mana kalau kerap makan salmon mentah, saraf badan korang boleh rosak dan boleh menyebabkan jantung bengkak. Bahasa doktor kardiomegali. And ada setengah kes sampai jantung gagal berfungsi. Kaki bengkak, jantung laju, sesak napas. Hampa jangan marah aku. Penggemar sashimi, penggemar sushi salmon ni mesti marah aku. Aku sendiri pun baru tahu. Ada reason kenapa macam ni. Hampa kena ingat, yang ni sushi salmon, sushi ikan mentah dengan sashimi sahaja. Sushi lain tak ada kaitan. Dengar baik-baik. Aku ada go through 2-3 research paper. Yang ni satu, and last one yang ni. 3 research paper ni bagi tahu benda yang sama. Dalam daging ikan salmon, terutamanya ikan salmon yang makan ikan herring sebagai makanan dia, sudah. Kita pula pergi tangkap ikan salmon, jadikan sashimi, jadikan sushi. Lepas tu, tahu tak apa akan berlaku? Dalam daging kebanyakan ikan salmon, korang boleh refer kajian ya, terdapat satu enzim yang kita panggil terminus enzim. Enzim ni buat apa kat badan kita? Enzim ni, bila kita makan sashimi lah, contoh. Ni, kita makan salmon ni. Salmon masuk dalam mulut, lepas tu telan, masuk dalam esophagus, sampai dekat perut. Dekat perut, salmon akan diproses dan akan dicampur dengan makanan lain, turun ke usus kecil. Dekat usus kecil ni, protein yang ada pada daging salmon, omega 3 yang ada pada daging salmon dan juga thiamines yang ni akan diserap masuk ke dalam darah. Bila masuk ke dalam darah, ini problem. Untuk pengetahuan korang, thiamines ni adalah satu enzim yang akan rosakkan vitamin B1. Vitamin B1 bahasa lain apa dia? Vitamin B1 nama lain adalah thiamin. So, bila thiamines ni masuk dalam darah, enzim thiamines tadi akan rosakkan vitamin B1 yang ada dalam darah. Maksudnya, hang akan kekurangan vitamin B1 kalau hang kerap makan salmon mentah. So, bila dalam badan hang kekurangan vitamin B1, hang akan mengalami masalah thiamine deficiency. Kekurangan vitamin B1. Untuk pengetahuan korang, vitamin B1 ni penting untuk apa? Banyak gila fungsi vitamin B1 sebenarnya. Vitamin B1 lah membantu usus kita mencerna karbohidrat. Kalau kurang vitamin B1, maksudnya badan hang tak boleh cerna karbohidrat. Macam mana hang nak dapat sumber tenaga? Sebab itulah badan hang akan rasa letih kalau hang kekurangan vitamin B1. Tu baru satu. Yang paling teruk adalah vitamin B1 sangat penting untuk kesihatan saraf. Kalau vitamin B1 kurang, saraf hang akan bengkak. Tu yang hang ada masalah tangan kebas, tangan rasa macam elektrik, muscle jadi kecut. Yang ni bukan masa kecut ni. Salah video. Macam ni. Muscle jadi kecut. Sebab tu pentingnya vitamin B1. Kalau hang ada simptom-simptom macam ni, penyakit ni doktor panggil beri-beri. Penyakit ni bukan setakat lemahkan saraf hang tau, sampai ke jantung jadi bengkak. Congestive heart failure. Bukan nak bohong. Habis tu, memang tak boleh makan sashimi, sushi salmon dah kau. Boleh je makan. Bukan aku nak cakap hang makan satu ulah sushi salmon ni, esok tu kena penyakit beri-beri. Bukan. Aku cakap kalau hang makan hari-hari salmon mentah, hari-hari. Hang faham tak? Dan kalau hang memang hantu sushi salmon, standby siap-siap Neurobion. Alah, Neurobion kan orang panggil apa? Vitamin saraf. Lagipun dia memang ada vitamin B1. In case lah kalau hang ni hantu ikan salmon raw. Tapi kalau hang masak ikan salmon, masak. Thiamines ni akan rosak. Maksudnya dekat sini, makanlah salmon yang dah dimasak. Jangan makan raw. Boleh faham?